apabila persahabatan ataupun tali silaturahim ini kukuh, apapun yang mungkin akan terjadi tidak begitu menjejas perhubungan kita, dan ini satu perkara yang penting sebab apabila ketua-ketua mempunyai hubungan yang kukuh, ia menyenangkan kita untuk menenangkan para pengikut agama-agama. Di peringkat belia pula, Masjid Khalid menjadi tuan rumah kepada 800 pelajar sekolah tinggi Chun Cheng setiap tahun. Usaha ini demi menyemai pemahaman mendalam tentang agama Islam kepada pelajar sekolah pelan bantuan khas itu. Masjid Khalid bersama IRCC Geylang Serai dijadual meluaskan usaha ini kepada lebih banyak sekolah menerusi kerjasama yang dikembangkan untuk meliputi 13 masjid dalam kelompok Masjid Tenggara pada tahun depan. Yang sedang dibincangkan dengan Masjid Ansar. Jadi nanti RRG, pihak MUIS dan kami dan IRCC Geylang Serai akan hadir dan beri keterangan radicalization untuk menjaga belia kita supaya tidak di-radicalization oleh media, social media ini. Di alam maya, demi menyediakan wadah sihat untuk para belia Muslim mendalami agama, Masjid Khalid menerbitkan ratusan video as ustaz yang dimuat naik ke laman YouTube. Hampir 300 lagi belia daripada pelbagai latar belakang diberi ruang belajar daripada asatizah yang diiktiraf di masjid ini setiap hujung minggu. Yang harus tersemat di dalam prinsip hidup kita ialah bahawa kita percaya bahawa kekuatan kedamaian itu lebih kukuh daripada kekuatan keganasan, dan inilah cara hidup kita di Singapura, senantiasa melihat bagaimana dapat kita mengukuhkan lagi kedamaian, keharmonian dalam konteks kehidupan kita di Singapura. Seperti IRCC Geylang Serai dan Masjid Khalid, usaha-usaha memperkukuh ikatan antara kaum dan agama setempat akan terus diperkembang.